Hari tu aku nampak seorang akak ni, dia bagi satu hint yang jelas sangat tau. Tapi aku rasa suami dia langsung tak perasan lah. Hari tu aku nampak satu pasangan atas motor tengah tunggu traffic light merah. Sementara tunggu lampu hijau tu, si suami dia bakar rokok tau. Tapi benda yang buat aku perasan, sepanjang dia merokok tu, isteri dia asyik tutup hidung je. Mungkin sebab tak tahan kot bau asap tu. Jujurnya lah, sejak aku berhenti merokok kan, baru aku faham benda ni tau. Baru aku sedar yang bau rokok ni memang kuat betul. Kadang-kadang memang annoying. Terutama sekali asap rokok seludup lah. Bau dia lagi busuk berbanding rokok yang ada cukai tu. Masalahnya masa aku jadi pokok tegar dulu, aku tak perasan semua ni. Aku ingat orang sekeliling okey je tau. Rupanya tak. Mungkin selamanya aku dah susahkan ramai orang dengan bau asap yang aku hembus tu. Cuma diorang tak cakap je tau. So bila aku dah berhenti merokok, baru aku faham perasaan orang-orang yang terpaksa hidu asap rokok walaupun dia tak minta. So solution dia, kalau korang masih merokok kan, cuba korang peka ni orang sekeliling tau. Kau tanya diri kau sendiri, kalau kau kat tempat diorang, kau suka tak hidu benda yang sama tiap-tiap hari? Kadang-kadang kesedaran tu dia start bila kita cuba duduk kat tempat orang tu tau. So aku nak tanya perempuan yang ada pasangan perokok kat sini, laki korang dah start berhenti ke atau masih aktif lagi isap rokok?